Assalamualaikum. Kami semua daripada merupakan pelajar UMK ingin menemuramah akak. Akak ni sebagai pengusaha kedai kuih tradisional. Okey, soalan pertama saya, apakah nama perniagaan ini? Dahulu akak di Gunung lah. Boleh tak akak kenalkan diri sebagai pengusaha kedai kuih tradisional? Nama saya Wan Nur Hidayah binti Wan Talib. Umur 29 tahun. Okey. Sejak bila kedai kuih ni, kuih tradisional seperti akak baru serta Adik KTP ini beroperasi? Kedai ni mula buka pada tahun 2021 lah. Pada haji. Lepas 4 tahun lah. Ada 4 tahun dah. Kedai ni buka setiap hari ke? Buka setiap hari. Kalau ada emergency baru buka sama Jumaat pun buka. Seterusnya saya nak tanyalah, siapakah sasaran? Maksud saya target pelanggan utama kedai ni. Contoh penduduk tempatan ke, pelancong ke, siapa? Kalau contoh sekolah, orang balik-balik cuti ke apa, orang dekat-dekat ni. Okay. Baik, faham. Kalau contoh sekolah tu ramai orang luar lah. Kalau hari biasa tu orang dekat-dekat ni, orang sudah lalu pokok ni lah. Lepas tu, apa yang membuat Kak Dayah sebagai pengusaha untuk buka kedai ni? Itu mula buka ni masa PKP tak ada kerja kerja pun gila dulu. Tegak lah buka. Itu biasa okey. Kedai kuih tradisional ni berdaftar SSM ke? Kita ada lesen SSM. Ada. Mula-mula buka lagi buat ada lesen. Dan apakah bentuk perniagaan? Contoh enterprise ke, SDN, BN Berhad? Nama sendiri yang Berhad. Nama Haji. Dalam SSM ni milik sendiri? Nama tak ada bubu berhad. Nama pengusaha sendiri. Okey, faham. Okey. Macam dalam setiap hari tu, macam nak mulakan perniagaan, macam mana akak nak dapatkan bahan mentah dan ianya semua tu apa? Ianya merupakan pembekas tetap ke? Kalau telur tu kita ada orang mari hantar lah. Tetap ada orang mari setiap minggu. Kalau macam gula tu beli kedai borong gandul apa tu. Okey, dekat Jawat ni lah. Okey. Dalam setiap hari ataupun dalam satu hari, berapa banyak kuih tradisional ni terjual yang biasanya terjual? Kalau setiap hari ni dalam dekat 2,000 butir juga kita buat. Sebagai pengusaha, akak ni memerlukan berapa pekerja? Ataupun sekarang ni berapa pekerja akak? Sekarang ni kita ada 2-3. 2 orang sini jawab ada seorang lu aja. Sini ni mula sekali kita cukup orang mandi. Okey. Adakah kedai ni, kedai kuih tradisional ni pernah mendapat bantuan perniagaan daripada mana-mana agensi kerajaan ataupun swasta? Pernah lah dapat dari pejabat Aida masih Merok tu. Dapat dapur sari ke apa tu. Jumlah dia dalam 16,000 lah. Jumlah 16,000. Soalan terakhir daripada saya, apakah kelebihan ataupun keuntungan yang Kak Dayah sebagai pengusaha ada dalam perniagaan kuih tradisional ni untuk pastikan pelanggan tu tetap membeli? Untuk memastikan pelanggan ni, kita bagi pelanggan perhati kita buka dari setiap hari lah. Lepas tu kita buka pun awal pagi dalam pukul 9 gitu, tutup melewat. Lepas tu kita juga jaga kualiti produk kita lah. Dari segi kebersihan juga. Saja daripada saya. Saya akan paskan seterusnya kepada saya penerbit Nemu Ramah yang kedua. Soalan saya, adakah pengusaha mempunyai rancangan untuk memperkenalkan produk baru dalam kuih tradisional ini? Kerana untuk nama baik produk kita ni, mungkin kita akan buat berbagai pieces lah. Contoh pandai, coklat chip. Yang seterusnya, adakah akak setuju untuk memilih cadangan packaging kuih tradisional dari segi logo, stiker yang kami bantu letakkan tadi? Saya setuju lah untuk tampal logo kat bekas packaging kita tu. Kemudian, apakah keunikan resipi kuih tradisional seperti akak, bahulu dan aneka krepek ni? Keunikan produk kita ni, kita kekalkan rasa dia tradisional. Tak ada penambah rasa, tak ada tambah bahan pengawet ke apa lah. Lepas tu kita jual krepek kita ni dengan harga murah-murah di sini lah. Seterusnya, soalan seterusnya, bagaimana akak menjaga kualiti dan konsistensi rasa kuih tradisional seperti akak dan bahulu ni? Untuk kekalkan rasa bahulu akak ni, kita kekalkan suka stereo lah. Maksudnya tidak kurangkan gandum, telur. Pada sukat yang sama lah. Pada sukat yang sama. Seterusnya, apa harapan akak untuk mengembangkan kedai kuih tradisional ini dalam masa terdekat? Harapan kita untuk mengembangkan kedai ni, kita cuba untuk menarik pelanggan lebih ramai lagi dengan kita buka cawangan satu lagi lah. Okey, seterusnya macam mana proses penghasilan kuih tradisional ni? Macam bahulu dan akak ni, buat secara manual ke, guna mesin ke? Untuk cara buat ni kita guna mesin lah. Alatan moden. Seterusnya akak bercadang untuk membuka cawangan baru atau mengembangkan operasi kuih tradisional ni? Kita bercadang untuk buka satu lagi lah cawangan, lepas tu untuk tambah lagi bilangan pekerja tu untuk menghasilkan lebih banyak lah produk kita. Seterusnya,
apa saluran utama perniagaan ni? Contoh kedai fizikal, secara kedai ke? Okay, seterusnya apakah saluran utama jualan? Secara kedai secara fizikal atau guna platform seperti Facebook atau TikTok? Buat masa sekarang ni kita hanya jual secara fizikal direct lah. Tak ada lagi lah promote dalam Facebook ke Instagram, dalam TikTok tak ada lagi dah. Okay, soalan yang seterusnya, apakah motivasi akak untuk membuka perniagaan kuih tradisional ini? Dalam perniagaan ni kita kena banyak sabar lah. Ada hari untung, ada hari rugi kan. Untuk anak-anak muda yang nak ceburi dalam bidang perniagaan ni, kena banyak bersabar. Kita bertanya daripada orang yang lebih berpengalaman lah. Soalan yang terakhir sekali, apakah perubahan yang akak lihat dalam permintaan pelanggan sejak beberapa tahun ni? Kan akak mula daripada COVID, setiap tahun tu apa yang berubah? Apa yang akak nampak? Perubahan dalam perniagaan semakin hari semakin banyak lah permintaan tu, terutama pada waktu cuti sekolah lah, memang tak ada lah kalau cuti sekolah tu.